Okay, hai, Assalamualaikum. Hari ni coach nak sharekan dengan korang macam mana kita nak keluar daripada grup Facebook yang kita tak perlu. Okay, contohnya contoh ni. Okay, ini adalah grup area Senai Kulai Korang tengok Okay, so bila coach pergi ke grup kan, tiba-tiba ada tersesat satu Melaka. Okay, ada tersesat satu Melaka. Korang tengok mana Melaka tadi. Kau search je lah Melaka. Alamak, mana pula lah hilang. Sekejap kau cari. Okay, nampak tak dekat sini ada satu grup Melaka. Okay, so grup ni tak boleh ada dekat dalam ni. Sebab apa? Sebab ini adalah page untuk Senai, Kulai dan Skudai. Okay, Melaka ni tak ada kena-mengena. Okay, so bila tak ada kena-mengena, kita tekan je. Lepas tu kita tekan dekat sini. Okay, tekan dekat sini. Lepas tu you tekan leave group. Okay, leave group. Okay, tekan leave group. Okay, lepas tu tekan sini lagi, leave. Okay, macam tu. Okay, so dah tak join dah. Nampak tak? Dah keluar dah. Okay, so itu saja. So kalau tak faham nanti korang tolong tanya coach. Okay, bye. Assalamualaikum.